Malaysia, hai Malaysia. Apa tengok laluan sempit dia. Dapur pun masih tradisional punya dapur. Memang semua style kampung. Macam boleh function lagi. Ayak dia bersih tu. Oh, tak tahan aku, geng. Okey, geng. Jom review makanan ni. Jom naik local bus. Sempit nak mampu ni. Roller coaster. Tempat ni memang banyak masjid lah, geng. Tempat ni dia berkonsep seafood lah. Biar dia bersihkan semua. Kita ada sotong roast. Kat sini ikan memang fresh lah. Wah, layan, geng. Jus tebu. Geng, selamat pagi, geng. Hari yang baru, satu hari yang terbaik menanti hampa. Okey, tapi sebelum apa-apa, kita kena bagi energi dulu. Aku nak makan. Dari semalam aku tak makan breakfast lagi. So hari ni kita nak try breakfast Kerala style. Okey, sambil-sambil tu, depan hotel aku ni dia ada satu masjid lah. Hampa tengok ni. Kolikot ni sebab ramai Muslim, rata-rata bila aku jalan aku nampak ada masjid. Okey, jom kita pergi tahan tuk-tuk. Geng, kita ambil tuk-tuk lagi. Aku check dekat Uber, dia mahal juga, lebih kurang dalam 280 Indian rupees. And aku check kat map, dia 22 minit. Kat sini aku nak try satu experience barulah. Kita cuba naik tuk-tuk. Dia tak bagi harga, tapi dia buat fair play kat sini. Kita ikut meter. Ni, dia buka meter. Aku compare pricing. Dekat ujung tu aku bagi tahu berapa dia punya harga. Okay, dengan tak ada jam ni aku rasa boleh pergi lah kot. Jom. Geng, dah sampai dah. Kita tengok 207 rupees lah lebih kurang. Okey, thank you Ceta. 210 rupees. Bila mai sini baru dia habaq kat aku, kata lepas 10 km dia dah off meter. By right dia 207 je, tapi dia kata lepas off meter tu kena 100 rupees lagi. Tak apalah, kena scam. So maksudnya gamble kita tak berjaya. Maksudnya Uber better. So kalau hampa take note lah next time. Ni tak jam ni. Kalau kena jam lagi lama sebab tiap-tiap kali stop kat satu tempat traffic light ke apa, memang meter dia naik macam ayak menitik tu. Okey geng. Tak apa-apa pun, kita dah sampai ke tempat breakfast kita. Jom kita pergi. Tempat ni kalau hampa nak tahu betul-betul dekat pedalaman lah, geng. And kalau hampa nak tahu, setiap kali bila aku main travel ni, setiap tempat makanan dia, aku akan handpick by myself. Maksudnya memang aku akan buat research betul-betul untuk pilih tempat yang terbaik. Sebab aku ni seorang foodie dan aku tahu hampa subscribers aku, viewers aku semua pun memang suka pasal makanan lah. Tempat ni, kawasan menghijau ni, dia bukan setakat kita nak bagi perut kita makan lah. Sebelum perut penuh, ni macam seolah-olah kita nak bagi jamuan dekat mata kita. Sunday holiday. Nasib baik Sunday, terkejut aku. Nampak tengok laluan sempit dia. Geng, aduh, baru aku nampak something. Bunga kebangsaan kita. Jalan lagi. Sampai enjoy tak journey dengan aku ni. Teruskan bagi support dekat aku, geng. Dan untuk support selama ni, aku ucapkan terima kasih lah sambil jalan-jalan kat sini. Adakah ni kedai dia? Oh, ni dah ruin house. Dah berhutan dah tempat ni. Tak tahu rumah siapa. Geng, setelah bawa hampa jalan merentasi kampung ni, kita dah sampai dekat satu kedai yang special. Kedai pertama untuk hari ni. Makanan pertama breakfast kita di Chandra Etante Chayakada. Chayakada maksudnya tea shop, kedai teh lah. Chandran Eta maksudnya Abang Chandran punya kedai lah ni. So kedai ni kalau hampa tengok memang betul-betul ada dekat kampung. Dan kedai kampung, bukan kadang-kadang kita tengok restoran jenis depa set up village style semua, tak. Dia tak macam ni. Dia memang ada dekat kampung daripada dulu lagi. Ni lah location dia. Jom jalan masuk. Okey, baik lah kedai ni. Kedai dia pun nampak tengok betul-betul ni macam makan dekat dalam rumah kampung. Tapi sebenarnya ni adalah kedai makanan. Okey geng, sebelum kita nak makan, aku nak masuk dapur mereka. Tengok mereka buat apa ni. Dapur pun masih tradisional punya dapur. Dia என்ன itu? Patri ni makanan tradisional Kerala. So dia masak kat sini. Abang ni dia ngadun dan masak. Tengok bila dia. Oh, macam tu lah dia punya ni. Macam tu. Kat sini abang ni masak apa? Ini kukuan ringan. Ini sambar nalla thenga varku.
Oh, sambal tengah. Oh, ni macam kuadal dengan ni lah. Abang ni bisu. So, kalau cakap, wah, ada benda-benda yang dahsyat dekat sini. Oh, kapak. Okey. Aku sendiri tak tahu apa benda ni. Nampak cadal. Okey. Ini special sebenarnya? Patiri? Uika patiri. Uika patiri. Amin. Uika patiri. Kat sini masih masakan semua orang-orang tua yang buat kat sini. Memang semua style kampung. Style kampung kat sini. Jadi, ya udah. Chicken curry. Nenek ni dah masak. Very nice. Ini mendidih. What is this? So, nasi. Nasi tengah mendidih besar tau. Lebih kurang paras bawah sikit pada lutut aku. Ini daripada atok sayur-sayur ni nak pakai untuk masakan. What is this? What you cut? Tena. Oh, tena. Okay. I will translate. Tengok suasana dia. Oh, kak ni dah potong ikan. Lepas tu ada telaga kat sini yang tengok. Macam boleh function lagi. Oh, ayak dia bersih. Sangat bersih. Dekat section ni dia ikan semua baru turun fresh lah. So mereka pun duk bersihkan kat sini tempat cuci ni. Oh, tempat cuci mereka pun dah unik. Nenek ni sangat supportive untuk kita. So ada pipe kat sini. So ayak semua dia akan keluar kot tu. Kedai ni memang betul-betul sampel lah. Geng, bagus lah mereka. Sangat friendly. Tunjuk tempat ni kat aku. Siap bagi aku vlog. Siap bagi aku masuk sampai dapur semua. Kalau boleh aku nak makan dekat setting kampung dekat sini je. Oh, aku terlepas benda ni. Mesin kelapa ni. Daripada punya sendiri. Tempat ni kita paling nak tengok lah. Ikan fresh tu. Daripada masak hampa tengok. Semua jenis ikan ada kat sini. Ikan semua rasa segar gila sebab Kerala ni nearby tu apa? Laut. So seafood sini tengok tu. Tak tahan aku geng. Silap-silap aku makan sekali lunch. Baru pukul 8 tau ni. Dia enam Kaikora. Aikora. Aila. Somebody. Okey. Tiap dapur semua depa punya dapur semua masih dapur tradisional. Memang terbaik lah. Aku rasa macam tak mau gerak daripada sini. Tapi kita pergi tempat lain sama. Macam tu lah masakan kita akan dapat. Dia ambil sikit rempah-rempah tu, bubuh. Okay. Cukup special lah. Kedai yang berusia 30 tahun ni masih kekalkan cara masakan tradisional. Dan selalunya orang cakap mereka kekalkan masakan tradisional, tapi kita tak tahu apa jadi kat dapur. Tapi ni aku sendiri masuk kat dapur, siap tunjuk kat hampa. Dahsyat. Mereka kata ada breakfast, patiri semua tu. Lepas tu nasi lah. So mereka tengah masak nasi untuk lunch. Lepas pukul 12 hingga pukul 4. Punya beras dia lain sikit. Mud rice. Oh ni ayak untuk buat teh. Oh melong. Petani. Okay. Ni section untuk buat ni teh. Dah siap buat dah. Ada Tamil Nadu. Malaysia. Ni dia tarik yang sedap. Lighting kurang kat sini. Tak apa. Layan tu. Berat. Super. Boleh dah. Okey, dah siap lah. Aku dah lapar dah. Tengok benda-benda ni. Memang lapar gila. So, kita pergi makan dulu. Okay. So, first, dia bagi dulu teh tarik mereka. Caya mereka. Sini mereka panggil caya tu. Macam kobak tadi. Kita review panas-panas. Wah. Dia punya teh dia sedap lah. Bila masuk lidah tu, rasa teh tu aduh dia masuk kat celah-celah gigi semua. Sedap. Kalau hampa nak tahu Kerala ni dia punya tea estate pun memang antara yang terbaik. Nama dia Muna. Dia punya own tea production. Cuma kita tak pergi lah dekat situ. Kita pergi dekat area-area macam ni. Nak makan apa? Aku kata bawa je apa hampa nak makan. Puluka okey. Patiri mina. Okey. Ni putu. Putu ada okey. Ambil semua. Patiri ada. Putu. Okeylah, inilah klasik breakfast dish. Tapi kita tak habis dekat sini, geng. Kita nak tambah lagi ikan dia sebab sagi petang aku tak main sini. Salang-alang tiba bi lah. Okey, fish. Stingfish. Okey, good.
Okey, ikan pun ada dah. Okey. Okey. Kat sini semua ni Kerala punya traditional dish breakfast kalau hampa tengok. Okey geng, kita introduce sikit makanan kat sini. So kat sini putu ni hampa tahu terbuat daripada tepung. Kat Malaysia pun ada benda ni. Okey, yang kuning ni nama dia puluka. Dia buat daripada, dia satu savory dish kat Malaysia. Dia buat daripada semua jenis root lah, macam yam, labu, jenis sayur-sayur macam tu. Ubi. Okey, yang ni patiri. Patiri ni makanan macam mana? Dia macam makanan asas Kerala lah. Orang Kerala suka makan patiri. Dia buat daripada tepung beras lah yang ni kan. So badai ni hampa tahu. Okay, kat sini patiri goreng, dan kat sini ikan yang kita tengok tadi masak pedas-pedas panas-panas tu. Okay, ni masa kita nak review lah. Okay geng, jom review makanan ni. Kena pakai wide angle sikit. Okay, jom kita makan puluku dengan gulai. Rasa macam dal campur dengan berubi lah. Tapi betul, dal dengan ubi biasa juga. Macam-macam kat sini ada ubi, yam aku tak pernah cuba betul-betul, tapi apa tahu dia macam memang betul-betul berubi lah. Putu ni putu pun sedap, macam baru keluar daripada kukusan tu. Ni patiri goreng ni sayang tak lah. Dia macam, nak kata macam puri tak macam puri, sanggup dan sedap. Rasa dia agak neutral lah, lembut, sedap. Okay, patiri ni nampak macam buat daripada tepung gandum kan? Tak, dia daripada tepung beras. Makanan yang boleh dapat dekat Kerala je. Biasalah, tak ada rasa. Tapi dia sangat ringan dan lembut. Ala-ala macam masuk style tosai macam tu jugalah kot. Tapi yang ni dia tebal sikit pada tosai. Wadai biasa untuk kita, tapi sedap lah. Tapi wadai ni common untuk kita. Biasa kan, benda yang paling kita nak try kan. Macam apa nak try, tengok ni kan, sebelum angkat ni dah habis dah. Lembut sangat ikan dah. Dah makan. Aku boleh cakap Adipoli lah. Adipoli ni kita terbaik lah dalam bahasa Malayalam. Sangat lembut ni. Ikan dia punya fresh dah. Ikan tenggiri ni tengok dah kejap habis dah. Tinggal sikit je lagi. Saya nak order lagi kot. Tak apalah, jom kita makan tu. Okey geng, kenyang gila weh. Kalau nak mai kedai ni, hampa kena mai awal weh. Aku pun mai dekat pukul 8.05 minit aku dah ada dekat sini dah. Sebab makin lambat, makin ramai crowd dah. Okey, macam aku makan tadi peaceful lah, tak ramai sangat. Cantik. Okey geng, next destination aku nak pi bus station dulu. Kat situ aku abang lah tempat apa aku nak pi. Tapi sekarang kita ada kekangan transport. Sebab nak dapat transport daripada sini, aku tak nampak macam senang lah. Sebab ni betul-betul dah masuk jalan kampung. Geng, aku lupa abang chaya kada ataupun tea shop merupakan satu budaya yang sinonim dengan masyarakat India. So kalau hampa tengok dekat Kerala, mereka panggil sebagai chaya. Chaya. So rata-rata hampa boleh nampak chaya kedai lah. Sebab mereka sikit-sikit, okay, tea owner, strong tea owner. Kalau kat Kerala, mereka satu Tamil Nadu lah. Kalau kat Kerala, strong chaya owner lah. Macam tu lah. Untuk nak balik ke tempat seterusnya ni, kita tak ada cara lain. Kita dah book Uber sebab tuk-tuk memang tak akan datang. Kalau dia datang pun harga belum tentu. Tadi kita dah kenal dah sekali. Uber bolehlah RM224. Still cheap compare to tuk-tuk tadi. Okay geng, kita dah sampai ke bus station. Tengok sikit suasana. Lagi aku bak nak pergi mana. Betul-betul Kerala punya bus station, local station. Kita travel mission macam biasalah. Mereka ni kalau hampa nak tahu, mereka ni angkat luggage, akan ambil upah untuk angkat luggage baju merah kan. Tanya kat siapa abang ni kot. Malappuram. Agak friendly lah, membantu. Ada kedai-kedai kat sini nak beli barang ke untuk travelling ke. Nak Malappuram enggak? Malappuram. Itu. Malappuram. Jom naik local bus. Macam inilah bus mereka pun. Cari tempat mana sesuai belakang sikit. Okey kot. Belakang sangat payah kot. Okey, depan ni elok lah. Letak kaki pun senang kot. Bawah ni. Okey. Angin pun ada angin. Boleh kot. Senang kalau driver kita nak bagi tahu kat stesen mana. Okey geng, bila aku tanya-tanya ni hampa dah tahu dah lah kot. Okey, kita nak pergi Malappuram, satu perkampungan Islam.
sebab hampa duk minta sangat. So, aku pi, aku tak tahu siapa, tak kenal siapa-siapa kat situ. Kita nak pergi random kat situ, naik bas lokal, jumpa orang lokal kat sana, kita tengok apa yang kita boleh dapat kat situ. Okay, jom. What is this? Oh no, sir. Thank you. Table. No. Thank you. Thank you. No, not local. Malaysia. Enjoy wallet pula kali ni. Kat sini itulah kekangan dia. Mereka akan tunggu sampai bas penuh. Kita kalau nak pergi tunggu kat luar, segi tak ada tempat duduk. Tapi kalau tunggu kat dalam, hangat. Aduh. Cabaran, dugaan. Tapi inilah travel. Kalau setakat travel luxury mana best. Luxury tu kena sekali-sekala aja. Hak ni baru betul-betul travel mission punya travel style. Yang tempat duduk aku ni ladies punya seat. So dia suruh aku duduk belakang. So kita pergi belakang lah. Bagus lah. Ada ladies seat. Sempit nak mampu. Okey lah, hujung ni pun boleh. Bila orang cakap ladies seat ni, kita bagi penghormatan lah kat situ. Aku dah pindah main belakang, paling belakang. Dengar bunyi dia dah start bus lah. Aku pun boleh rasa vibration dia. Journey 1.5 jam, tapi aku target dalam 3 jam lah. Sebab selalunya mereka punya bus macam tu. Pas dah start gerak, lah ni pukul 10.32 lah pagi local time. Kita tengok sampai ke apa. Jom. Sitting ni agak okey lah. Cuma kalau hampa tengok kat sini, tang ni lah, kalau laju sikit mungkin terhentak sikit. Tapi biasalah, local bus macam ni je kita travel. Tapi nak buka kaki tak ada masalah, ada tempat. Peminat League One tu, League One ni satu benda yang rare lah. Liga Perancis. Kalau kata Kerala ni banyak peminat bola. Sebab kalau hampa tengok kat India, mereka cakap minat bola, tapi apa yang mereka tahu adalah Cristiano Ronaldo dengan Messi. Tapi dekat Kerala dia tak macam tu. Mereka betul-betul minat bola. Mereka tahu semua player semua. Aku pernah dengar benda ni. Ni kira bila ada kedai League One, maksudnya Liga Perancis. Sebab yang topnya selalunya UCL, Liga Perdana Inggeris, at least Liga Spanyol sebab ada Barcelona dengan Real Madrid, semua tu kan. Tapi kat sini mereka buka kedai League One, Liga Perancis. Dahsyat. Malappuram, how much? RM58 lah tiket dah. Sangat murah. Okey lah, dia sempit tu sempit, tapi tak sesempit yang Sri Lanka dulu. Bas dia okey. Dan aku tak nampak ada seorang ni je berdiri. Depan-depan tu semua orang dah duduk dah. Boleh lelap sat kot. Okey geng, kita tak Malappuram. Boleh lah aku bangkit. Roller coaster. Okey, geng dah sampai Malappuram. Okey, tengok kira apa? Tengok sendiri. Wah, 12.9 minit. Not bad lah. Punctuality juga. Sekarang ni kita ada misi nak kena cari someone ataupun tuk-tuk ke apa ke untuk cari perkampungan Islam kat sini. Dia boleh bawa. Sebelum tu hampa tengok sikit. Muslim village. അപ്പോൾ മെയിൻ മുസ്ലിം ഏരിയയിലുള്ള അവിടെ ഒരു പഴയമാരിലെ വീടുകൾ പഴയമാരി പള്ളിയൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ല. Aku masuk kedai ni, tanya abang ni boleh tolong ke tak. Dia panggil lah kawan dia tengah sembang. Sebab bila kita pergi straight ke tuk-tuk dengan hala kamera ni, dia dua benda. Satu, mereka malu nak cakap. Satu lagi, mereka macam tengok kamera, oh mesti turis, tibai harga lah. So aku cuba sikit lah, tengok macam mana. Jom. Thank you dekat abang Iqbal kita. Thank you. Thank you so much. Sebab abang Iqbal yang tolong kita dapatkan tuk-tuk kat sini. So dia cakap 1 kilometer dalam RM22. Sangat murah lah dekat situ. Okay, jom. Thank you. Thanks lah. Apa-apa. Parent lah. Habib Malaysia. Hai Malaysia. Jomlah naik tuk-tuk. Kita tengok mana abang Habib ni bawa kita. Jom. Okay. Dah jumpa orang. Kita tengoklah kat mana dia nak bawa kita. Dan sambil-sambil tu tengok sikit bandar Malappuram. Satu lagi bandar yang penting dalam Malabar region. Yaar fan sini ya? Surya, okey. Mereka kat sini macam makobah language Malayalam dengan Tamil ni dia ada boleh sama sikit, boleh faham lah. So, selalunya orang Malayalam suka tengok cerita Tamil, orang Tamil suka tengok cerita Malayalam. So senang lah aku nak komunikasi tu. Oh, minyak dulu kat sini.
Cerita ada parent nak? ಖುರ್ಷಿದ್ ಅಲಿ Khurshid Ali. Ini Malappuram local. ಮಲೆಪುರಂ Okay, okay. ವೀಡ್ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ Kolkata. ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ Working here. ವರ್ಕಿಂಗ್ Ni area Malabar Special Police. MSP. Malabar Special Police na enak. ಪೊಲೀಸ್ ಮಲಪುರಂ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅನ್ನೋದು Oh, Malappuram Training College Police. Okay, okay. Kat sini ada sekolah satu MPS. Kat sini ada satu jambatan yang cantik. Wah, pemandangan dia layan, geng. Nice. Kadalundi Kula. Oh, Kula means sungai. Sungai Kadalundi lah maksud dia. तारी बदरिया घिर घिर आए मोरी गुइया तारी Okay, ni masa untuk lunch time untuk sekolah. That's why boleh nampak budak-budak sekolah datang keluar untuk rehat. School lah. School really. Okay, okay. Mereka punya recess time ni beza dengan kita. Kita balik baru boleh keluar daripada sekolah. Mereka rehat pun mereka boleh keluar pergi makan dulu. Itu boleh nampak tadi banyak student jalan keluar daripada sekolah. Ni dah masuk area perkampungan. Wah, lawa lah. Pemandangan sawah padi. Ada dam. Satu dam kat sini. Sebelah sini ada yang hijau. Memang cun lah, geng. Kerala ni memang satu tempat yang rich dengan agriculture. Antara sumber ekonomi yang penting juga kat sini, pertanian. Nice lah, kita masuk dalam lagi. Ni pala aku duduk luar dah. Sagi ni aku akan terjun luar lagi sebab cantik sangat. Okey, daripada padi ni masuklah kita ke kampung. Masuk-masuk ni ada masjid satu kat sini. आस थी मोरे मन में आओगे तुम सावन में आस थी मोरे मन में आओ Macam kawasan tanah tinggi jugalah sikit tempat kita nak pergi ni. Pokok buah naga pun ada kat sini. Wah, siapa buat ni? Siapa tanam ni? Banyak ke? Cantik, tak habis lagi. Sebelah ni pun ada. पुरवई चली है ऐसे मन मोरा धड़के जैसे पुरवई चली है ऐसे Kita nampak ada satu sungai kat sini. Tapi sungai sini jangan risau, tak ada buaya dia kata. Boleh mandi kalau boleh. Geng, kita sekarang dekat satu perkampungan pedalaman dekat kawasan Malappuram ni. Abang Habib dia bawa. So on the way ni aku nampak satu scenery yang cantik kat sini. Betul-betul ikonik Kerala punya scenery. Sebab hampa tengok ada padi, pertanian padi kat sini. Belakang tu semua hampa boleh tengok pokok nyok. And over there, kalau hampa nampak sikit, duk nampak ayak pipe yang betul-betul kampung punya. Kalau nak pergi dekat lagi elok lah tu. So satu experience yang cun. Macam aku cakap, sedap mata memandang lah. Wah, nampak satu rumah ala White House weh kat sini. Besar. Tengah-tengah kampung ni. Geng, sambil duk travel dekat tuk-tuk ni, tiba-tiba aku ternampak satu masjid lah. Agak grand, agak besar. Aku plan nak stop kejap tunjuk kat hampa. Tempat ni memang banyak masjid lah, geng. Ni dah satu masjid. Agak grand lah. Dengan colouring dia pun agak cantik. Wah. Bangunan belakang tu dia macam dekat tanah tinggi. Padahal tak pun. Dia satu masjid je. Nak masuk macam tak ada orang. Tak elok aku straight away bawa kamera masuk dalam masjid. Sebab ada masjid ni dia tak bagi rakam. Ada yang bagi. Tapi aku nak tanya siapa-siapa pun tak ada siapa kat sini. Tak apalah, kita sambung lagi. Wah, baru tadi masjid tu, depan ni masjid lagi. Banyak dekat area Malappuram ni masjid. Geng, dia bawa aku mai satu tempat makanan lah. Alang-alang dah lunch time, bolehlah makan sini. Dan ini seafood. Benda famous kat sini adalah seafood. Tempat ni dia berkonsep seafood lah. Dia ada fresh seafood macam ni. Ikan ketam pun ada, udang, sotong semua ada. So kita pilih mana kita nak. Lepas tu dia akan potong kat kita. Lepas tu dia akan masak kat kita. Jom. Okay, kita pilih ikan. Okay, you give me that fish. How much? It's only 650 rupees Per kg. This is how many kilo? 600 grams. How much is this one? 650 per kg. Per kg. Maybe half kg.
I think enough. Okay, kan. Ni dia potong, biar dia bersihkan semua. Ikan ni kita order grill fish. Dia kata sedap kat sini. Lepas tu sotong ni roast. Okay lah, kita tunggu makanan. Harga dia 663. Okay. Thank you. Geng, masuk dapur lagi. Jom, depan ni friendly lah. Can go ah? Okay geng, kita masuk ke dapur kita. Inilah ikan. Hello, hi. Ni kalau grill fish ya? Okay, kalau grill fish, mereka masak macam ni lah. Oh, layan. Katakanlah kalau minta fry fish, akan goreng macam ni kat sini. Okay, kita punya mereka duk potong lagi. So kita tunggu dulu lah. Bila sampai sekali mereka buat grill semua tu. Let's eat. Jom. Okay geng, first mereka bagi macam starter lah. Sup sayur ni, kita minum sikit. Wah, pedas. Nice lah. Dia berlendiak sikit tapi sup dia sedap. Ada cabbage dengan carrot aku tengok. Okay geng, kat sini kita ada sotong roast grill fish dengan nasi Arab. Kita ambil sikit nasi dia. Kata nasi Arab mereka warna hitam sikit, brown. Okay lah, sikit lah. Kita rasa nasi dulu sebab nampak unik. Beras ni dipanggil beras mud rice lah, mud rice. Oh, ni mandi dia pak. Nasi mandi tapi pakai mud rice. Terusnya kita ambil ikan dulu. Ikan ni apa tengok dia punya perapan dia cukup sempurna aku boleh kata. Dan perapan dia masuk sampai isi-isi kena penuh. Kat sini ikan memang fresh lah. Bila makan ni asap-asap sekali dengan bau rempah tu masuk dalam hidung. Terus dengan rasa dia memang wow lah. Potong pula. Sotong pun fresh lah masak tadi ya. Okay, ni semua style masakan mereka. Wow, guna sotong ni, sotong dia manis. Dan masakan mereka buat ni, masakan yang pedas. Apa bayangkan dia punya gabungan rasa tu. Sotong yang manis kena dengan kuah yang pedas. Memang terbaik lah geng. Okay, kita makan dulu geng. Dah makan geng, kenyang lagi perut. Okay, sambung lagi jalan. Geng, aku mai kat area ni ada satu lagi masjid yang besar sikit. Nama dia Mahadin Masjid. Memang banyak masjid dekat sini. Tadi aku tunjuk banyak. Daripada laluan aku tengok berapa masjid. Tu tara ada yang aku terlepas nak tengok. Depan-depan ni elok ada kedai refreshment satu. Kita kenal lah kelapa atau tebu. Tebu okey kot. Karun berjus. Karun. Thank you. Wah, layan geng. Jus tebu. Okay, kita minum duduk geng. Tak payahlah straw-straw ni. Minum sini sedap. Ini dahaga dengan kena sedap rasa dia. Sekali teguk ni habislah semua. Inilah entrance. Geng, aku masuklah masjid kan. Tadi hangpa tengok nak vlog semua tu. Tu sembang dengan imam tu. Aku introduce lah aku dari Malaysia semua tu. Immediately dia macam jom pergi office room. Dia nak bagi aku duduk semua lah. Tengoklah dah ajak aku pergi office room. Jom pergi Sat.